siapa awak sebenarnya. Semoga kita enjoy. Aku mengantuk tu tengok cerita ni. Cerita apa ni weh? Keluang Man, bergenre action and comedy tahun 2025. Filem ini diinspirasikan daripada animasi Keluang Man di TV1 dari tahun 1998 sehingga 2005 menjadi live action. Mengisahkan Borhan lakonan Nas Muammaza yang hilang ingatan dan kononnya gila disebabkan peristiwa hitam di masa lampaunya itu. Borhan ingin balas dendam akan kematian ayah Mat atau Ahmad lakonan Roshamno yang dibunuh oleh Syamsir. Lakonan Remy Ishak dengan identitinya yang baru sebagai Keluang Man. So korang rasa berjayakah Borhan dalam misi membalas dendamnya itu? Yang itu korang kena tengok sendiri, okey? Aku sebenarnya agak takut dengan filem ni sebab dia punya hype marketing tu lain macam dari tahun lepas kot, sebelum syuting filem ni lagi. Aku takut dia akan flop sebab dengan marketing dan awareness yang gila-gila, the expectation tu bukan biasa-biasa. One of our best local superhero di Malaysia akan di live action kan. Bukan mudah tugasan tu. Filem ni diarahkan oleh Anwari Ashraf dan resume dia pun bukan biasa-biasa. Antara karya beliau seperti Police Evo dan Kahar Kaplah High Council. So aku rasa Keluang Man ini di tangan orang yang benar-benar layak untuk menjayakannya ke layar perak. Okey, kita sentuh ke filem ini semula. Untuk storyline dan plot aku rasa okey je dan boleh kata hampir ke 70-80% mengikut cerita asal dan ada setempat diolah untuk kesesuaian filem tersebut. Sebab kalau nak buat 1% tu maybe macam tak sesuai lah kot. Setiap watak bagi aku sukses masing-masing memainkan peranan yang penting dalam filem ini. Saling melengkapi antara satu sama lain. Terutama watak Dr. Malini, aku rasa pasti ramai yang akan terpersona dengan watak doktor sakit mental ini. Kalau tanya aku, the most favourite part dalam filem Keluang Man ini adalah dia punya suit Keluang Man. Especially the tactical suit. Mengancam tu. Dan pembikin filem ini pun bijak. Dia tahu mesti akan ada yang mempersoalkan suit Keluang Man. Kenapa macam tu? So dia pun bubuh ke semua suit sama macam dalam animasi. Daripada yang pakai boxer dan spinner kat muka sehingga yang sama exactly macam dalam animasi. So penonton boleh nilai sendiri. Kalau nak buat yang sama memang nampak bapak kelakar tu. So kalau tanya aku, tactical suit Keluang Man tu memang the best and sangat praktikal lah. Tapi sumpah lah handsome bro suit tactical Keluang Man ni. Okay, part puji memuji dah habis. Kita sentuh sikit bab yang aku tak berapa okey. Aku sebenarnya tak dapat nak tipu diri aku bila tengok filem ni, rasa dia sama macam tengok filem Deadpool dan Wolverine. Aku pun tak tahu kenapa pembikin filem ni seakan nak tiru dan bawa vibe Deadpool itu. Dia macam sebiji. Macam guna resepi dan acuan yang sama. Jika sikit-sikit tak apa tau. Ni macam boleh kata keseluruhan filem ni. Kita rasa macam tengok Deadpool. Okey lah, untuk fan service semua tu aku okey je dan sangat enjoy. Mungkin aku seorang je kot rasa macam tu. Yang lain cuba komen korang rasa macam mana. Dan di hujung final scene tu aku mengantuk tu, hampir terlelap. Tak tahu lah sebab aku tengok pagi atau final act tu macam membosankan. Tapi dia macam ada benda yang tak settle lah, senang cerita. Tapi untuk keseluruhan bagi aku filem ni berjaya dan sangat menghiburkan. Dan ia capai expectation aku dan tak teruk lah. Sampai rasa macam teruk gila tu. Aku excited sebenarnya untuk